Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini kita akan sekali lagi berkuliah, yang mana pada malam ini kita buat program perkenaan pencerahan tausiah berkaitan dengan korban. Jadi kepada semua, memang sebutnya buat bicara kan, tapi malam ni dia open sikit. Ustaz Muhammad Amin bin Abdullah ni Ketua Khidmat Nasihat daripada Jabatan Agama Islam daerah Jelebu. Jadi kalau dalam jamak pencerahan tentang korban ni kan banyak soalan-soalan kan. Lain sikit malam ni, maknanya semua kalau ada apa-apa terasa terbit ke kepala nak tanya tu tanya, sebab banyak kan. Kadang-kadang saya tahu ada isu pembahagiannya sepatutnya macam mana yang kita faham selama ni bagi macam ni kan. Jadi dari segi hukum malam ni mudah-mudahan kita dapat macam malam ni lain sikit. Maknanya semua boleh tanya. Kalau ada apa-apa ni Ustaz, insyaAllah Ustaz mana boleh jawab, dia akan jawab. Allahu'alam. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Muhammad Amin bin Abdullah untuk meneruskan sesi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa msyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya kasihi hormatilah Tuan Samsul Debat kita ni. Saya ingat hari forum bicara dengan dia, pasal dia suruh cakap sini seorang. Baik. Terima kasih pada beliau sebab beliau semua sahabat yang baik lah ya. Dia famous, saya tak famous, itu beza kan. Dan saya alu-alukan juga ya, yang saya hormati pengurusi surau ya, Surau Anur Aliyatan Kuasa. Oh, dia pengurusi sini patutlah. Tuan pengurusi utama, tuan pengurusi kawasan. Tuan-tuan, bapa-bapa, sahabat saya juga ada seorang daripada Pejabat Agama Islam dari Jelebu, Ustaz Muzamil. Dan juga pada bapa-bapa ya, ibu-ibu ya, omak-omak ya, mak sebesar dobat pun ada orang. Ya, alhamdulillah. Sodap dia punya tuan, nak cerita makan sodap tu kan. Sodap masak lemak sebab makan menjilat jari saya. Sampai buah-buahan. Okay, seterusnya tuan-tuan sekalian, insya-Allah ya. Perkongsian ni dia bukannya seperti macam ya tuan terlibat pengurusi kata tadi, bukannya orang kata satu hala, saya lebih suka dua hala. Sebab nak cerita korban ni besar panjang. Sebab saya ni daripada Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan, sebelum ni memang duduk di beberapa banyak bahagian yang sebenarnya untuk saya benakan garis panduan ibadah korban untuk Negeri Sembilan ni. Ini adalah satu ibadah garis panduan antara yang setakat ni lah paling detail sekali, yang pun kata daripada segi syarak dan juga veterina punya pandangan. Dua daripada Jawatan Veterina dan juga Jabatan Agama Islam pada sudut syarak, dia teknikal pada sudut Jawatan Veterina, dan juga dia ada juga daripada KKM, Kementerian Kesihatan, pada polis, dan juga Jabatan Mufti, Ahli Majlis Fatwa, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, daripada JAKIM, dan saya sebagai panel untuk penerbitasi buku ni, dan terbitlah pada tahun 2020. Dan buku ni sebenarnya dah habis, kita baru nak cetak balik ya, lagu keras. Tapi tak apalah, untuk ni saya ada bawa dua, saya simpan kat sini kalau nak kan, untuk surau ni insya-Allah. Dan Jawatan Agama Islam bergerak pada tahun 2020 ya, buku ni terbitkan. Sebab tu saya lebih kepada pada tahun 2022 saya ditugaskan ke bahagian halal Jawatan Agama Islam, dan antara tugas saya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyembelih seluruh Negeri Sembilan. Saya lah tenaga pengajar yang mengajar tentang SOP mengenai syarak dan juga panduan pada veterina seluruh Negeri Sembilan. Dan sampai sekarang saya juga masih jadi sebagai tenaga pengajar untuk penyembelih-penyembelih ya, penyembelih-penyembelih. Dan pada tahun 2022 Negeri Sembilan melakarkan satu sejarah, iaitu memberikan tauliah penyembelih kepada orang awam, penyembelihan awam. Kita tauliah pada JAKIM tu sebenarnya untuk industri je, tapi kami ya, Jabatan Agama Islam buat betul itu untuk orang awam. Dan ada setiap daerah sebenarnya
ada penyembelih yang ada tauliah untuk sembelihan awam, tetapi telah dihentikan setakat ini, dibekukan sementara untuk dikemas kini yang terbaru untuk sembelihan. Akan datang ni yang diberikan surat kebenaran yang daripada pejabat agama Islam setiap daerah yang akan berikan surat kebenaran tersebut. Dan apa saya nak maklumkan, kenapa Jabatan Agama Islam buat begitu, isu korban. Sebab itulah selepas membuatkan buku ini, saya menyusun bersama dengan panel-panel. Kemudian pada tahun tersebut juga kami terus buat satu inovasi berkaitan dengan sembelihan. Kalau boleh tengok untuk inovasi untuk sembelihan statik, dia ada belakang Masjid Negeri. Itu saya sendiri dengan tim untuk inovasi menang. Peringkat Peringkat Negeri 9 menang satu johan untuk inovasi KIK untuk Negeri 9, dan juga dibawa untuk kebangsaan untuk di pertandingan itu untuk statik. Dan kemudian kita tanding lagi untuk yang bergerak tahun 2023 sekali lagi johan untuk KIK untuk sembelihan. Dan sebab itulah kemungkinan bapa-bapa, tuan-tuan ada yang tak sampai lagi pemahaman tersebut mengenai Jabatan Agama Islam dah selaraskan. Dan pada masa ini ada banyak isu sebenarnya masih tidak faham. Kenapa Jabatan Agama Islam mengorak langkah ke arah sembelihan? Sakit tak kepala Pak? Sikit lagi sebenarnya tak tercabut Bapak. Kenapa isunya Jabatan Agama Islam mengorak langkah ke arah situ? Kerana setiap tahun isu berlaku, orang kena sepak dek lombu, orang smackdown lombu, orang jadi Spiderman untuk lombu, dia terbang ke lombu, dia jadi pemain rugby pasukan tim rugby untuk lombu pun ada. Dia smackdown lombu tu tuan. Habis jadi dia jadi sebagai bukannya satu ibadah, dia jadi macam pesta menumbangkan lombu. Siapa jatuh lombu dia paling andal. Kat situlah untuk menunjukkan kekuatan cowboy. Dia adalah seorang cowboy yang hebat dan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi sebab itu dan paling dahsyat adalah ilmu sako yang berbulasan. Ilmu sako tapo bondo Saya panggil ilmu sako, ilmu tapo bondo Dan yang paling dahsyat berlaku adalah di kalangan pemahaman kita tentang korban, dan panel pun memberikan amanah pada saya, terutama ahli majlis fatwa. Dia kata bagi faham orang awam ni, ibadah korban ni adalah ibadah. Kalau sebut ibadah tak ada kepentingan. Tapi yang berlaku pada hari ini, kepentingan melebihi daripada ibadah. Kepentingan apa? Ya, orang menolong tu nak pohon, nak ekor, nak kepala, kaki, berapa tu. Yang paling dahsyat, yang dah semoleh tu dah standby, daging yang best, daging batang pinang ni punya. Lepas tu mengajuk-ngajuk tu, tahun depan tak nak sebalik lah, tak dapat tahun batang pinang. Banyak berlaku. Yang paling dahsyat adalah penyumbang korban tu dapat daging second hand, daging yang tak best. Nak minta tulang, tak lah daging lah. Adakah sebegitu? Dan sebab itu saya ni masa di Halal juga, sebelum di Halal, masa tu di pendidikan, kami bertemu dengan veterina, begitu bergabung. Saya ni pula kita belajar kitab daripada Koci pula. Saya memang penyembelih, kita dah tahu semulih ni. Penusul syarat hebat lah ni. Anda konon ni kan. Jumpa veterina, usah malu saya. Rosan ni walaupun pada sudut syarat kau handa, tapi pada sudut teknikal veterina, kat situlah dengan veterina lah berkongsi pada sudut teknikal, iaitu kaedah-kaedah menumbangkan lembu tanpa guna smackdown 20 orang, 30 orang, 2 orang pun boleh. Kalau mahir seorang pun boleh pakai seutas tali je. Pakai tali kalau pandai handa. Dan sebab tu ketika itu kami pun buat satu lepas banyak insiden sebab terkadang saya pun pernah terkadang lembu apa semua ni. Jadi sebab insiden tersebut kita tahu lembu ni ada berapa jenis. Yang paling besar 2 jenis lah. Satu jenis lembu kandang, satu lembu sawit. Lembu sawit yang paling dahsyat ni tuan. Ni dah. Kalau kita tengok orang Arab di Khabar ada semoleh lembu sonang yang sejatuh-jatuh tu kan. Dia tunjuk daripada handa kan, ada kan video klip kan. Orang Arab tu semoleh seorang. Cuba kita bagikan lembu sawit kita tu, kau selesai kan. Kau anda kau. Kau sebenar. Itu isu yang paling utama, sehingga kan banyak isu lagi. Dan
Akibat begitu, pada hari ini nak cerita cukup besar. Jabatan Betina kami masa tu saya pun dengan tim pergi ke pusat sembelihan dengan dekat Senawang dan bertemu dia orang. Kat situlah baru saya tahu jenis macam mana pisau, teknikal, benda teknikal yang kita rasa hebat ni. Saya dulu pada masa kecil lagi, sebab ayah saya memang penyualik kecil lagi, dan saya telah didedahkan dengan pisau-pisau. Tak payah cerita lah, pisau pakai besi-besi apa ni memang, dan hulu-hulu pakai kayu apa, dan memang diajar depan rumah tu memang pakai apa barang. Jadi saya pun ingat anda jumpa veteriner, langsung saya suruh pisau saya tu, sebab dia orang pakai tak ada pisau second hand. Yang berlaku pada hari ni, kita menjadi anda tunjuk pisau, wah beli dulu, tak apa-apa, kayu pun sedia, wah kayu pun ni kayu anda ragak $1,000 ni. Tapi tuan-tuan, barang begitu bukan saya elak untuk pakai, tapi itu adalah jenis second hand. Besi dia besi second hand. Sebab apa kata second hand? Pertama sekali, itulah besi yang dibuat apa, besi spring kereta, besi paku kereta api, besi sensor punya besi first. Kemudian ditempa sekali lagi, dibuat untuk jadi parang. Bila dia jadi parang untuk semulih, dia jadi second hand. Sebab apa? Besi ni tak tahan. Kalau lama simpan dalam, dia berkarat. Nak asah itu boleh sampai 2 jam. Jadi bergelocah ketiak. Menyembelih pula, kena 5 ekor dah kena asah balik. Itu kelemahan di besi second hand. Akhirnya besi yang terbaik adalah besi first hand, yang saya pun ada, saya tak bawa ini lagi. Saya ingat pula kan, saya ada set, saya memang ada set sembelihan tu yang memang apa, dia tu made in Germany. Ada lagi orang kata Floridinox apa semua sebagai yang tu, yang teknik yang ada yang baru, yang orang kata besi dia made in Germany, first hand, memang buat untuk sembelih. Ini saya ada dua bilah. Satu untuk sembelih lembu dengan kobau lah, satu kambing. Kambing tu dah masuk 86 ekor, saya tak pernah sah lagi. Lembu dah masuk 64 ekor pun tak sah. Tak sah lagi. Maknanya pisau ni habis sembelih, basuh, lap, simpan. Tu yo, nak guna sok gondam dalam air panas, tu lap, pakai. Ni memang tu. Itu antara-antaranya lah masalahnya. Dan antara isu yang paling utama saya nak sentuh sini adalah isu tentang ibadah ini, iaitu tentang isu orang nak mengojan barang-barang dekat lembu ni. Sebenarnya kebanyakan kita tidak sedar tentang lembu ni. Kita ada penyumbang-penyumbang 7 barang 7 orang. 7 inilah yang kita kena kata, bukan kita nak dahulukan dia, sebab dia menyumbang benda-benda yang first class, ya, beri pada dia. Contoh daging, kita kena ada ilmu. Penganjur masjid dan surau nak buat korban, dia kena ada ilmu daging yang pertama. Kena ilmu daging apa yang kategori daging first class kat dalam lembu dan kambing kau ni. Yang kita tahu, yang kita kena maklum, 3 daging yang terbaik dalam ni. Yang pertama daging todoh. Mana diam daging todoh tu? Daging todoh seekor lembu takkan lebih pada 3 atau 4 kilo paling tinggi lah. Saya tak banyak daging todoh tu dalam. Ya, kalau perut kita ni dia sampai dada sini kan, perut kan, dalam perut ni, sementara kat bahagian dalam, dekat bawah tulang belakang tu, ya, dalam perut, sampai perut dalam tu, bawah tulang belakang tu, di antara sini sampai sini, itulah tulang apa, daging todoh dalam dia. Sebab tu dia panggil daging todoh. Daging ni tak banyak, 3 kilo, ada 4 kilo pun nasib-nasib. Tengok lembu besar mana. Dia biasa 2 kilo tu standard lah, 2 kilo 2 kilo lebih, ya. 3 kilo tengok lembu besar, daging todoh, kiri kanan dalam. Yang kedua, daging batang pinang. Seekor lembu pun tak banyak. Dia dekat batang pinang ni, batang pinang belakang ni kan, kiri kanan tu, tak banyak. Paling-paling handal lembu besar pun 5 kilo kot. Sebab tu pergi ke pasar, kalau orang cakap batang pinang, kadang-kadang dia akan gitu.
Dia kata daging yang tepi tu, yang korek sikit tu, dia kata Batu Pinang. Balik rumah apa tak lembut-lembut Ibang masak ni. Dia akar dia kau ni. Batang pinang tak banyak tuan-tuan. Tak banyak. Seekor lembu tu ada 5 kilo pun cantik lah. Terbaik lah, besar 5 kilo. Dia kiri kanan ni 5 kilo 6 kilo lah dekat tulang. Tu kena tahu daging tersebut. Ya, ketika daging pangkar pohon belakang tu, kaki tu kan, ni saya punya punggung. Kalau lembu tu poho tu, kaki tu, kiri kanan tu atas pangkar itu, itulah 3 jenis daging yang terbaik dalam lembu dan juga kambing. Sebab itu kalau kita tengok National Geography tu kan, kalau Goma tengok rimau dengan singa makan tu kan, kalau kita perhati kan, dia orang target mana tuan-tuan? Dia target ni bawah ni, punggung. Sebab dia nak kerja makan daging todoh dengan daging pangkar ni sedap ni. Tu kata daging rimau menangis. Gobar rimau makan sampai menangis, sedap dia tu. Rimau menangis. Itu daging yang terbaik. Dan daging ini perlu diketepikan. Orang penganjur kena tahu daging ni ke tepi lu. Berapa kilo ada daging ni? Daging ini perlu diberikan nanti kepada penyumbang, sebab dia sikit. Dan kena ingat, tiada upah dalam menyelesaikan dan menyembelih korban. Upah diambil dalam sembelihan korban, haram hukumnya. Ini adalah ibadah. Tiada upah diminta, kecuali kalau ada tiba-tiba sagu hati kan, nak dia bagi sagu hati ke apa kan, boleh. Itu pun atas ihsan penganjur ataupun orang penyumbang tu tadi. Tapi orang yang menyembelih dan menguruskan korban, pembantu ini, tiada upah pada mereka. Kerana apa? Ini adalah ibadah. Itu penting. Kalau tak nak tolong, tak payah tolong. Kalau kau rasa susah buat ibadah ni, tak payah nak tunjuk anda. Kalau masjid tu tak ada orang nak tolong, tak payah buat korban kat sini. Daripada mengambil dosa, tak payah. Nak tolong, ibadah ni adalah aktiviti hamba. Buat dia sekala sukarela kerana Allah. Bukan nak tunjuk anda, nak confirm dah dapat benda-benda penting. Itu yang nak beritahu. Dia malu-malu. Nak tanya, terus tanya. Ini bukan orang kata satu hala. Sebab kan persoalan ni banyak, nak cerita banyak. Sebab saya nak cerita ni banyak, saya tak tahu apa yang tuan nak tahu. Sebab saya boleh tahu, saya boleh beritahu. Tapi nak cerita satu-satu ni kan 3-4 jam tak habis. Tanya je. Omak kau nak tanya je. Bab hukum berapa? Tanya. Dan si cerita ni pembagian benda-benda penting yang amat-amat menjadi masalah. Jadi sementara ni nak tanya je, ustaz ni nak tanya je, saya tak kisah, tak ada masalah. Silakan tu apa. Ayo. Kita satu bahagian tu, setelah kita masukkan RM840. Okey. RM840 tu termasuk harga penyembelih, pengurusan tak semua, gali lubang ke, beli plastik ke apa, banyak tu boleh tak? Okey. Tapi RM840 tu kita beli lembu tu lebih kurang dalam RM5,800. Lebih ada lebih kurang RM70 lebih lah. Jadi kalau kumpulkan, lepas tu kita beli dah plastik, upah gali lubang, upah pemelih, ambil situ boleh tak? Sebab kita dalam itu upah tu harga termasuk belanja pengurusan. Jawapannya boleh, dengan syarat kena declare dengan penyumbang. Okey, harga lembu ni untuk satu bahagian ni 450. Kita ambil RM10 untuk beli plastik, nak beli peralatan, nak beli untuk minum-minum sikit, kena declare. Tapi charge dia tu tidak membebankan penyumbang. RM10 ke RM20 tu tanya boleh tak? Kalau tak boleh, ataupun kurang sikit ke, tapi kita nak kena ada kosnya. Sebab kita tentang upah kepada penyembelih tidak perlu dimasukkan ke situ. Kita tidak boleh nak suruh penyumbang tu bayar untuk penyembelih ni, tak boleh. Kecuali dia sendiri kata tak apalah, dan saya nak bagi lebih sikit ni untuk penyembelih. Kita meletakkan syarat ni upah untuk penyembelih sagawati. No. Kan maksud upah. Kita faham? 840 bracket kat situ harga termasuk belanja pengurusan. Ya, tetapi itu yang maksud saya tu. Belanja pengurusan tidak termasuk kata nak bayar untuk penyembelih. Penjual tak kena ke situ. Itu saya kata
untuk sembelihan ni, untuk penyembelih ni, orang penyembelih kalau dulu-dulu kena faham ya, kebanyakan orang menyembelih ni jaga tentang ihsan dalam penyembelihan. Ihsan ni, maksud ihsan, dia bukannya sembelih tu kerana ada unsur dapat upah. Itu atas orang punya ihsan. Jadi kalau orang nampak dia ihsan, orang akan kita apalah, kita bagilah untuk ni. Ada duit surau sikit, kita bagi dia. Bukan kita nak letakkan dalam kategori untuk pengurusan itu, termasuk dia ambil sikit bayar pada penyembelih. Itu dia. Ini terpaksa duit surau keluar lah. Bayar upah. Itulah dia. Tak, itu tu saya kata, jangan dibebankan benda itu adalah upahnya. Kalau diletakkan itu adalah upah sebenarnya, tidak boleh. Itu adalah kita kata di duit minyak dia tak apa. Ni bukan kita nak bayar upah. Kena faham, ini ibadah. Jadi sebab itu saya kata kena clear benda tu. Tak clear benda ni, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi bibit bergaduh dia tu. Sampaikan penyembelih bertanak tentang sembelih. Dia penyembelih, saya sendiri mengajar penyembelih. Sebenarnya dalam Negeri Sembilan ni ada 7 daerah, kami tidak dapat capai lagi 10,000 lebih penyembelih. Yang baru kita dapat capai sekarang ni baru 1,500. Dan 1,500 7 daerah yang saya pergi tu, saya bagikan kepala otak dia orang ni, dalam pemikiran tuan-tuan penyembelih dan pembantu penyembelih, tiada upah. Kalau tak nak, tak payah datang. Ini adalah ibadah. Dan pihak masjid penganjur kena faham, kalau nak bagi itu atas ihsan daripada duit surau ataupun duit masjid, ataupun orang yang menyumbang tu sendiri yang declare, ni saya nak bagi segati lah untuk penyembelih. Itu kena ingat. Tu maksud saya faham maksud tuan tadi. Boleh tak, pengurusan tak ada masalah. Dalam ni pun ada sebut, ni saya akan bagi. Dalam ni ada sebut pengurusan tak ada masalah. Boleh plastik, boleh tok lubang apa semua, tu tak ada masalah. Tapi tidak perlu dimasukkan tentang ada sikit sagawati untuk penyembelih. Tu tidak boleh. Kena faham, clear. Ini yang menjadi serta ilmu saka ni, sampaikan penyembelih demand. Ada tempat penyembelih demand. Wah, dia tak boleh nak sembelih dah. Tak payah dia bayar lebih sikit lah. Berapa nak bayar? 200.5. Dia kat Sanun dia nak sembelih 300 tuan. Okey boleh lah. Sampai demand. Tak banyak Ustaz, RM20 je. Itulah saya kata ada cerita dia begitu. Dekat sini tak ada, tak apa. Saya cerita ada tempat lain cerita macam tu. Sampai 300 upah semoleh je. Dah lah upah, dia ambil upah. Lepas tu dia demand pula tu, daging dia nak kepala dia punya. Kepala dia punya. Kemudian dia pandai semoleh tu, dia semoleh sampai ke bawah ni. Dah kepala banyak daging, apa, tulang tokok semua dia ambil. Itu saya nak betul realiti yang berlaku. Sebab saya pada Kochi, kita belajar sekolah agama, saya tengok perangai orang kampung, hati kita panik. Cakap tu kan kena lempangan, tapi dalam hukum syarat tak boleh ni. Tengok dah sekali masuk jabatan agama, inilah time aku pula, aku cekik masa sekolah. Saya dah lama tu, daripada Kochi saya mendidih benda ni. Sampai bergaduh, sampai satu tompek tu saya tengok dulu pernah bersihirkan bok ni. Yo, jangan main tuan-tuan. Kita dengar tergolak, tapi dia punya dondam tu bersihir kan. Ini ibadah ni. Tu sebab saya memang betul-betul botol menyiapkan buku ni dan bagi kefahaman kepada orang awam. Dan alhamdulillah Negeri Sembilan tahun 2023-2024 tak ada yang cedera, betul. Negeri lain ada lagi cedera ni. Negeri Sembilan alhamdulillah kita dah ajar kaedah. 1,500 orang tu lah setakat ini yang ada. Sebenarnya belum mencapah lagi. Sebab kami ini mencari, hari ini dah orang kata terkengkang pula dengan apa Pelan Strategik Agama Islam, tak adalah buat untuk khusus sembelihan. Itu atas inisiatif pihak masjid dan juga surau untuk berkolaborasi dengan Jabatan Agama untuk dapatkan surat kemaran kepada siapa yang boleh menyembelih. Itu. Ada soalan lagi? Boleh faham tuan okey. Dalam katakanlah 5 ekor lembu yang sembelih itu, boleh tak macam kita ambil daging sikit-sikit untuk masak-masak bagi boleh. Sebab kita kena faham pembagian daging tu ada 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 adalah untuk orang awam. Dia adalah untuk orang yang kaya, orang yang meminta atau orang tidak meminta. Kita boleh ambil kat situ sikit. Kemudian 1/3 lagi kita faham untuk fakir miskin. Dan 1/3 lagi untuk penyumbang. 7 tu orang tu. Jadi boleh ambil pada yang awam tu, tak ada masalah untuk
makan. Dan inilah juga kepada orang yang pembantu-pembantu penyembelih dan penyembelih, daging dia dah ada dah, jangan risau. Cuma janganlah terlampau nak gila bona, nak bodoh-bodoh penting ni. Nak poi boli. Nak poi boli. Mahal kau diam-diam je lah. Jadilah penyumbang tahun depan. Kau sumbangkan duit, jadi penyumbang 7 orang tu dapat kau sedap sikit. Boleh juga, sebab kalau dapat pun boleh dapat juga tulang sikit, dapat. Tu saya kata. Ini bentuk daging ya, kita tak cerita lagi tulang dengan isi organ tu, itu isu yang paling utama tu. Boleh tuan, faham Boleh. Ada soalan? Saya nak soalan je. Ya, silakan. Siap kali sembelihan nombor 1 ataupun nombor 2, nombor 1 dia naik. Kan, dah naik dah komplit dah. Dia selalu tak naik ni, ekor tak naik. Hilang. Lepas tu nombor yang kedua ni pula dia sampai pernah sampai dia sampai. Jadi orang yang orang kesian kan ni nombor 2 pun ni. Nombor 1 tak selesai lagi. Nombor 2 dah naik. Okey. Dia bercampur, boleh ke tak boleh? Okey. Isunya dia tidak adil dan tidak tertib dalam ibadah. Kalau buat ibadah tu 10, dia jadi 7/10. Kita nak buat ibadah tu nak 10/10 betul. Tapi kalau isu tu berlaku campur je tu, kita masih tidak komplit ibadah, jadi 5/6/10 itu. Tapi dosa pahala tu Allah tentukan, tapi saya kata tidak komplit dalam pengurusan. Itu sebab dalam ni dia ada, saya kata ni antara yang komplit. Sebab apa? Dekat sini dia ada 3 pembahagian. Kita sebutkan yang pertama tentang hukum hakam. Kita ceritakan apa masalah-masalah besar-besar itu ni. Pokok tak masuk dalam masalah yang penting, yang pertama. Yang tentang syariah dan hukum hakam. Yang kedua tentang teknikal dan pengurusan. Nak pakai apa, yang penyembelih nak kena pakai apa, kena lubang dia berapa besar, dalam dia berapa besar. Yang paling montan orang tak boleh pedang ni, tunjuk anda. Ni tiang tu. Tiang pengengkang kepala lembu ni. Itu ramai tak boleh. Itu yang paling montan. Kemudian yang ketiga tentang pentadbiran dan kewangan. Yang tuan cerita tadi tentang pentadbiran dan kewangan. Dekat sini dia ada orang yang nak serta korban, dia ada borang semua untuk antaranya dia juga mengajar kepada macam mana kaedahnya penganjur ni. Penganjur ni apa yang berlaku ni bukan biasa. Biasa berlaku adalah setiap lembu yang kita kelokaikan tu daging tak komplit pun tahu berapa banyak. Betul? Tak komplit. Selalu main agak-agak dia campur batang pinang hilang. Itu saya kata seekor lembu ni bagi pada haknya. Sebab itu kalau ada 5 ekor lembu, 15 ekor lembu lah kena ada 15 tim. Tim ni khas dia memang daging tu dia kena tentukan datang berapa kilo untuk seekor lembu. Siapa dia punya pembahagian dia, siapa dia punya penyumbang, dan siapakah orang-orang fakir miskin yang kita nak bagi dan bahagian kita nak bagi. Yang 1/3 untuk orang-orang yang membeli tu boleh kita ketepikan, tapi kita kena tahu berapa kilo untuk seekor lembu. Urusan yang cantik, seekor lembu tu tahu berapa. Selalu orang cakap kita ni nak malih, kita tanya orang bagi lembu tu lah, kau rasa-rasa seekor lembu ni berapa kilo daging ini dalam 80-90 kilo ni. Ini kecil sikit 160 kilo. Agak dia. Tapi kita tak tahu sebenar daging itu berapa kilo. Kebanyakan berlaku kita tidak mengikut kaedah syarak. Kita tahu daging itu berapa banyak dulu, dah kelokai ni, dah lapah pelam. Tinggal tulang betul je. Daging ni lah dah. Berapa daging tu banyak? Bagikan 1/3. Tapi yang paling utama batang pinang tadi, yang nombor-nombor yang daun daging yang saya kobat tadi 3 benda tu ketepian dulu. Tapi nanti dibagikan berapa kan, tambah berapa banyak. Nanti senang nak kira. Ya betul. Lagi tahu tak? Yang kali kita air korban, kita akan masak daging tu kan. Daging yang mana satu kita yang dibolehkan untuk masak masak JFP ke, untuk makan tengah hari ke. Mana-mana pun boleh. Mana boleh. Tetapi yang saya nak beritahu satu lagi ilmu, saya betul Dr. Tina beritahu kebanyakan kita kenapa orang Malaysia ni makan daging sakit. Ini ilmu baru saya beritahu saya mungkin ada yang tahu, tak tahu saya beritahu. Kerana kita makan daging fresh tu on the spot, masak. Daging yang baru disemoleh ini dia ada sistem nama dia kinetik atau kinestetik dalam tu yang tak habis lagi. Kuasa tu, dia punya tenaga tu. Bila kita masak terus makan, dia boleh menyebabkan mudarat pada tubuh badan. Sebab kalau kita tengok di barat,
mereka ni akan buat macam mana tau. Daging yang dia dapat daripada memula dari sembelih ni, saya ajar satu benda ya. Basuh bersih-bersih, hilangkan darah dia. Basuh bersih-bersih, hilangkan darah dia. Lepas tu tuskan dengan gargo tu, letak bawah kan, tuskan dia, tutup atas sekejap, tuskan lebih kurang dalam 20 ke setengah jam. Tuskan dulu, air tu keluar. Kita tengok air darah tu akan keluar. Okay? Sebab sepatutnya kita kena buat. Kita tahu darah itu adalah najis, kita kena bersihkan. Dah habis tus keluar, ambil, buang, kita tuskan balik, masuk dalam cila petais bawah tu, ya. Tinggalkan 7 jam. Lepas 7 jam barulah nak letak dalam botol sojuk boku kau, nak masak kau. Itu sebenarnya yang terbaik. Dan saya bagi satu lagi ilmu yang veterinar sudah kongsi. Daging yang kalah daging wagyu. Ini daging ni kalah daging wagyu tu, ada lembu wagyu ni, yang pada jompun ni, yang mahal ni kan. Kita boleh buat dia. Daging kita dapat tu, dah ditapis tu, okey. Kita bersih lagi, kita letak dekat cila, dekat tempat cila tu, dekat tempat yang sayur bawah tu. Lebih kurang degree dia 4 ke 6 darjah Celsius. Okey. Sejuk tu kan. Tutup dia dan bagi supaya dia tidak air tu nanti kena busuk tau. Dia macam keadaan dia tertampung dengan ada tampung air bawah tu. Kita tapis dia. Atas tu tutup kan. Tutup 21 hari. Tak payah buka. Saya dah 3-4 kali buat. Memang daging tuan-tuan, ya Allah Rabbi, lembut Lepas 21 hari buka makan. Masak. Ni acap Itu untuk daging. Macam tu. Sebab elakkan pada hari ni dapat daging fresh, masak terus. Berbahaya pada kesihatan kita. Sebab tu. Itu saya tahu amalan Sako tu. Itu sebab kita makan sakit. Orang barat makan daging tak sakit tuan-tuan. Macam-macam mana makan mana pun tak sakit dia dah. Sebab daging yang dia ambil tu tak direct daging yang terus masak. Sebab satu lagi dia lebih syarat pada kita. Kita tahu daging yang kita dapat tu kadang-kadang tu masuk sojuk baku ram dengan berdarah-darah tu. Kita lupa darah tu adalah najis. Bersihkan dulu. Habis dulu darah tu jatuh. Sebab tu saya kata, veterinar kata, jawatan veterinar kata kena tampung dulu start gitu, supaya air darah tu semua taruh jatuh. Dah bersih, barulah masuk ke sojuk baku, barulah masak, barulah halalan thayyiban. Tu dia. Ni yang kata thayyiban ni tadi. Baik. So mak soalan. Memang soalan ni sikit nah soalan ni. Soalan. Sila Pak. Kita simpan dulu dalam 20 hari. Di dalam daging sumbat ni boleh simpan lama-lama? Boleh, tak ada masalah. Setahun pun boleh. Itu terpulang pada orang. Setahun simpan pun tak ada masalah. Dapat pun sikit je sebenarnya. Yang banyak tu sebabkan tu ya, nanti kita cerita sebab apa banyak dapat itu kan. Tapi tak ada masalah. Itu saya kata kalau nak daging yang terbaik, nak sedap, itu ada daging yang sedap. Kalau tak simpan 21 hari pun tak apa. Apa jangan kata daging kopat tu kena simpan 21 hari. Ini saya beritahu nak dapatkan daging yang best, simpan 21 hari. Tapi sebenarnya daging tu yang saya kata tadi dah bersih-bersih, makan lepas 7 jam. Maknanya selepas dia dilapah tu kita dapat kan, kita dah bersih tu dia. Lebih kurang kita habis semulih kat lembu kat masjid tadi pukul 1. Lebih kurang 7 jam, pukul 8 boleh lah masak. Ataupun awal sikit pun tak apa. Itu lebih kurang lah yang saya nak itu. Ada setengah tempat tulang-tulang dia bonus semua kita ambil dari lubang yang tanam tu. Tulang dia tak ambil. Ada tak untuk katakan kita boleh makan ataupun dia tak ada. Tulang yang sedap pak. Macam semalam saya makan masak lemak, cili api, gombong, tulang mak satu lebat buatnya tuan. Bapaknya sedap lah. Rugi tulang ni. Tidak hantar mak satu lebat saya datangkan semua. Ya maknya masak sedap sikit. Tulang tak ada salah, boleh makan. Nanti kita pembagian tulang. Ni tentang pembahagian daging kan. Katalah satu ekor lembu utama tu, kita daging dia dapat 90 kilo.
Okey, kita dah bagi 1/3 tu untuk apa? Untuk penyumbang. Yang 2/3 tu kita bentuk untuk tempat. Okey. Lepas tu nombor kedua, kita dapatlah 100 kilo ke, bagi dengan satu baru yang batu bagikan untuk penyumbang. Yang lebih tu simpan dari kumpul balik. Dah kumpul kat situ, katalah kita ada rumah, kata 160 rumah. Timbang berapa berat yang ada tu, kemudian kita bagikan. Dapat 2 kilo tengah ke, dapat 1 kilo tengah ke, boleh tak itu tuan? Okey. Dia kena ingat 1/3 untuk penyumbang tu, 1/3 untuk fakir miskin dan orang yang memerlukan. Itu mesti ada. Kita dekat Pancur ni tak tahu siapa bagi miskin kat Pancur ni, tak ada yang bagi miskin kat Pancur ni. Tak ada. Cuba berinteraksi dengan keluar siapa tak dapat. Tapi itu yang fenomena berlaku pada hari ini. Ya. Ada yang orang fakir miskin ni kita nampak dia yang tak mampu ni sikit. Itu memang saya tahu. Okey, sikit. Kalau dah kita rasa tak ada daripada dalam makan, kita dah hantar jauh-jauh, okey, baik kita sorahkan. Sebab tu satu lagi yang saya nak kata yang terbaiknya ya, saya tahu, kita sebelum buat korban ni kita dah research. Bukan sekadar penganjur bukan sekadar kampung kita saja. Kita dah berinteraksi dengan kampung-kampung lain. Sebab tu masjid dia kena pergi ke pejabat agama Islam untuk declare dah buat korban. Sebab belum lagi terlaksana, kita akan laksanakan. Kita nak kenal pasti dalam daerah Seremban atau Rompangan ni berapa orang fakir miskin. Dan tidak semestinya fakir miskin tu semua orang lambat bagi ke dia. Jadi macam isu tuan tu tadi, tak ada masalah. Kalau kita rasakan tidak tercapai oleh kita untuk nak cari orang fakir miskin, dan kita nampak fakir miskin tu dah banyak kita serahkan pada orang yang memerlukan, orang nak meminta ataupun tidak meminta. Boleh, tak ada masalah. Ini satu kampung tu lah, satu kampung yang syariah surau tu, kita bagi semua sekali yang tu boleh ya. Bagi-bagikan. Berapa yang kita keluarkan kupon. Katalah kupon tu 160, dapat berapa kilo tu kita bagikan dengan 160 tu. Jadi kupon tu untuk apa kupon? Itu. Kan tak ada orang ambil double. Tak ada orang ambil double. Maksudnya satu rumah tu satu kupon lah. Jadi kupon tu ada 60 rumah. Jadi dia ambil benda tu, ambil lah satu. Ya. Jadi tak ada satu rumah. Maknanya setiap rumah tu dapat. Okey. Tak ada masalah lah isu tu. Sebab itu kita nak cari orang miskin fakir payah juga. Ya. Okey. Sebelum tu bagi Pak. Apa dia Pak? Setelah kita kumpul untuk kita buat nak sembelih apa semua, ada lagi tu kita bagi lah. Kalau kata satu rumah tu 2 kilo, satu rumah tu 2 kilo, kita dah angkat kumpul tadi. Tapi kita ni kadang tu banyak kelemahan, dia tak datang ambil. Jadi kita simpan di situ. Kita tak kena hantar-hantar dah. Bila kita hantar, kadang cucu ambil, atuk pula sim kata dia tak dapat. Tapi kita tak hantar, kita panggil dia datang ambil. Ambil semua, ada lebihan lagi. Lebihan ini kita tak tahu nak bagi ke mana. Selalunya kita hantar ke rumah anak kecil atau pusat kafis ke, kita bagilah bagian yang ada lebih tu. Boleh ke macam tu? Tak ada masalah. Kalau dikatakan, saya kata tadi, yang kita pasti orang tu tak ambil, dia memang orang tu bukan yang fakir miskin apa semua. Dia rasa dia memang, dia ni tak kisahlah, ada lagi negara tak kisah, tak apa. Kalau kita pastikan benda tu dia pasti miskin, kita kena hantar. Kita kena hantar. Sebab kadang ada orang yang tidak mampu ni, dia rasa macam malu, segan untuk datang. Kadang kita, itu antara satu batu juga kita untuk satu ni, kita punya anak karya tu satu kaedah yang baik lah untuk educate. Dan saya nak sebut juga pembahagian ni, kita tak masuk nak masukkan tentang pembahagian tulang dan organ dalam. Yang apa tadi tanya tentang tulang So macam mana pembahagian tulang Ustaz dengan organ dalam? Begitu juga, tiada dalam ulama tidak menetapkan. Hanya ulama menetapkan seperti mana kita tahu Imam Mazhab Syafi'i 1/3. Dan untuk memudahkan, kebanyakan antaranya ahli majlis fatwa kata ikutlah seperti mana pembagian daging. Maknanya 1/3 juga. Kena ingat kena cari tulang yang terbaik kita ketepikan untuk penyumbang. Tulang yang terbaik pun tak banyak. Anda tulang-tulang terbaik adalah tulang rusuk yang bebas ni. Sikit je kan. Tulang tu.
Ada juga ya tulang yang warna tulang tongkok, ya. Tulang koting. Kita penganjur, sebab itu penganjur kena berdeklar dengan penyumbang. Penyumbang, korang mana nak tulang yang terbaik, senaraikan. Tu sebab nak buat tu kena awal. Dan orang yang menyumbang ni tak boleh nak demand-demand. Kau nak daging, nak tulang mana, kau betul copek, mudahkan urusan orang penganjur ni. Jadi declare dengan dia orang, tulang apa yang korang nak ni. Dia dah declare dia nak tulang apa, kita bagikan tulang tu pada dia. Kemudian declare lagi, kaki ni antara 7 orang siapa nak kaki. Kalau kata semua nak kaki, bolahan 2 kaki tu, bagilah. Ataupun declare. Buat. Rugilah air kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Macam kita buat yang tulang-tulang tu kita kinjak. Kemudian kita pupuskan lebih kurang 1,5 lah. Siapa datang tu ambil lah sampai habis pada tu. Okey. Maknanya saya kata tulang-tulang tu tersebut kita bagi-bagikan. Macam tu saya kata untuk penyumbang ni kita tanya dulu. First tanya penyumbang dulu. Kalau penyumbang kata ekor nak, okey bagikan untuk dia ekor. Kalau dia kata dia nak kaki, bagikan dia kaki. Kalau tak ada, tak apa. Biar penyumbang kan decide. Kaki ni tadi tuan, kaki ni tadi bukan penganjur decide. Ni penyumbang decide. Di antara penyumbang ni siapa nak kaki. Kebanyakan berlaku pada hari ini yang decide adalah penganjur. Dia ahli jatuh kosong buat keputusan untuk penyumbang. Dia buat keputusan. Tak payah. Dia ni tak payah bagi kita. Tak ada dia ni bagi dagingnya. Tulang bagi sikit je. Dia banyak nak. Dia tak nak tu. Sebenarnya nak tu dia. Dia tak nak tu dah. Dia pastikan supaya orang lain pun tak nak, dia dapat air. Itu perangai tu. Kau take care pula tu. Nak nunjuk anda mana. Saya korang tu kadang perangai ni nak nunjuk dia jobor depan orang, tapi sebenarnya dia lagi kelap. Itu banyak lagu tu. Hilanglah perangai macam ni. Tambah nak moden lah. Malulah perangai buruk perangai tu. Malu orang Islam sebenarnya. Itu. Jadi tulang-tulang ni declare. Termasuklah tulang apa yang terbaik, tulang kaki ke apa, tanya penyumbang ni dia nak tulang mana, selebih ni kita bagikan lah kepada siapa kita nak bagi tu kan, yang 1/3 orang miskin sekali kita bagikan tulang. Kemudian kulit declare juga dengan penyumbang, sebab dalam hukumnya disunatkan orang yang menyumbang korban itu mengambil kulit untuk dibuat kasut, sunat. Itu sebab kena declare dengan penyumbang. Nak kulit tak? Tak nak. Siapa tak nak? Tak nak. Okey. Mana cari ke kongsi orang Indon ni, mesti gamai nak kulit. Selepas hujungnya sekali, siapa yang decide? Barulah penganjur yang decide. Ni penyumbang semua tak nak, itulah pengurusan penganjur. Dan pengurusan penganjur tu kena adil, bukan polok dia tim-tim ni je. Itu satu perangai kat tu. Kau nak tak? Sebentar orang tak ada ni sebelum dia beritahu kat orang ni. Kau dah confirm tak nak? Okey, siapa nak? Selesai tim dia dulu. Itu yang masalah itu. Kena adil. Ini masalah berlaku pada orang tak puas hati macam tu. Jadi barulah pengurusan penganjur yang decide selepas itu. Kaki, kepala kan, tu semua tu. Kadang dia orang ni sebenarnya tunjuk je tu. Kepala orang tak nak kan. Dia biar. Dia tak booking kadang tu. Dia biar tu. Dia tak nak menyelesaikan. Tak nak dia ambil. Ujungnya ini kepala pun kena decide dengan penyumbang. Sebab kepala tu satu daging. Sebab tu saya kata daging kat tongkok ni banyak tuan-tuan. Kalau pandai ni, ya Allah, ini 4-5 kilo ni. Kalau sedap tu, siapa ambil kepala dengan daging dapat tu, tulang-tulang ni pun dapat. Sebab tu hal itu yang mahal tu. Sedap itu. Yang paling dahsyat otak itu. Otak itu. Sebab itu kena ikhlas. Ikhlas ya. Dah faham maksudnya? Ada soalan tu? Pohon selalu ni tak ramai orang ambil kan. Itu yang salah Tanam yang terbunyi selalu tak sampai ke atas. Kalau hilang. Dia punya orang kata, saya lupa dah istilah dia. Kecil tu. Bagi apa? Terbusu. Saya nak bagi satu lagi. Orang kata petua nak bagi terbusu tu panjang.
banyak ilmu sako yang kita ambil apa lembu ni, sampai lembu dia bagikan hidangan terakhir lah konon-konon ni. Lembu ni nak mati bagi makan. Sian lembu ni bagi makan rumput banyak sikit kan. Semena itu menyebabkan nanti lembu tu kalau lembu sawit dia akan semakin agresif kalau makan banyak. Ingat lembu ni kalau makan banyak dia lagi agresif. Tu dah Tuan Samsul kita ada cakap tu, lain macam kita kan manusia, kalau banyak makan dia dah banyak kan. Tapi lembu ni kalau makan banyak dia agresif tuan-tuan. Dia cara nak bagi banyak ya tembusu tu, veteriner pun kata sebenarnya nak bagi daging sedap, bagi fresh the best aroma keluar, dan juga nak bagi dia punya tembusu tu banyak dekat perut, jangan bagi makan 24 jam. Lembu takkan mati tuan-tuan. Apalah ustaz, kesianlah dia nak mampu kita. Lembu tak mati, dia ada ompek perut. Kita yang seperut nampak lebar perut saya, ada satu je ni. Dia ompek perut tuan-tuan. Saya betul, kau tu yang dipanggil ruminan. Tunggu veteriner cakap, itulah ustaz, kita orang nak sebutkan malah. Tunjuk anda ustaz ni. Okey cakap. Ini sebab tu lembu-lembu 4 kaki ni dipanggil ruminan. Ruminan ni dipanggil ruminan kerana dia ada ompek perut. Perut yang pertama, saya terkentut punya bang. Allah kalau punya. Sobek pula kalau. Todong kelopuk, tak apa, buang angin. Tak apa, buang angin. Kalau dia musim-musim dah nak. ya, tapi kalau putih kau batuk, very good, nice. Good. Buang angin. Okay. Ompek perut yang pertama dia dah kunyah, dia terus masuk yang pertama ni. Habis masuk yang pertama tu nanti dia akan pergi kedua. Tu sebab kadang-kadang lembu tu duduk kan kat tepi, dia diam je. Kunyah. Dia masuk yang perut kedua, diproses, dikisar, masuk ketiga baru pergi perut untuk najis. Lembu takkan mati kalau tak makan 24 jam. Mudah yang kita tengok kita ni. Kalau nak pergi pembedahan, doktor bagi makan tak? Sebab apa doktor tak nak bagi makan? Sebab dia nak bagi kulit tu pegang sogar, sonang nak shred, sonang nak potong. Kalau tidak nanti berlari pula daging tu. Maksud nak buat pembedahan. Itu sebab kita pembedahan, doktor tak bagi makan. Doktor suruh minum je sampai 2-3 hari. Saya tak tahu bila bila nak bedah, tak tahulah. Doktor cakap semalam ini tak sampai ke bedah. Bila ni dah 2 hari dah tu air. Mati tak kita tak mati ya. Itu satu perut tu. Ini kalau lembu ya 24 jam dia tak mati. Jadi amalan petua nak bagi tembusu banyak, lembu sampai dia bagi makan, bagi air lah. Tak bagi air mampu lembu tu kan. Bagi air. Dia kemudian tinggalkan dia, jangan di bawah embun. Bonyok dia tutup cantik sikit kan, ataupun bawah pokok. Bahkan sampah, bagi api badan dia tu, tu cara kan. Ini tak ada. Dibagi dia tinggal malam tu. Senyap lembu tu kan. Ada pernah berlaku dekat jemput kita nak buat sembelihan masa tu kat Rambau. Kambing 4 ekor kan. Ditinggal kat masjid belakang tu. Besok tinggal separuh ada, separuh tak ada. Anjing liar dia pojok. Usah tu, rugi je tu. Badan muka. Kau tak pakai api suruh-suruh. Tu. Itu antara, itu menyebabkan tembusu banyak. Ya. Dan tembusu ni pula, sebab tu dia kata ini ibadah. Tolonglah, bagilah penyumbang tu. Kalau siapa tak nak, orang yang pakar tentang tu, tolonglah penganjur ni senaraikan. Kau pakai apa? Kau pakai untuk pogut, kau beg pogut dia boleh tak? Kita ada lubang 15 ekor lembu ni. Masuk kau dah jatuh lembu tu dah semoleh, pogut dah keluar, kau keluarkan pogut je. Kau satu tim keluarkan pogut je. Kau keluarkan kitab kau keluarkan dia punya tembusu Kita nak declare dengan penyumbang ni, siapa nak siapa tak nak. Kalau nak kena bagi. Itu kena betul betul. Jangan buang. Bazir tu banyak berlaku. Itu pemaziran. Termasuk yang saya kata kulit. Kalau dah tak ada declare tak nak kulit, semua tak nak kulit, cari kongsi-kongsi Indon tu, tanya siapa nak. Sebab mereka ambil kulit tu dikisar potong buat kerupuk, ada tu dikisar dimasak buat gulai. Dia orang yang pandai tu. Kita jual tak boleh. Apa? Jual tak boleh. Untuk korban ni tidak boleh dijual. Hatta tai dan darah tu pun tidak boleh dijual. Dibahaskan juga.
Untuk korban ni tidak boleh dijual, dibagi ya. Itu atas declare penyumbang dan juga pemutusan ganjur. Okey, soalan lagi, soalan banyak itu, tak habis tu. Ada soalan. Kalau semasa penganjur, penganjur yang nak korban tu, dia bagi duit dengan kita, ada tak satu aku janji dalam ni ada? Ada. Dia dipanggilkan sebagai orang kata aku janji sebagai mewakilkan kita tu. Dia panggil wakalah. Dalam pun ada. Contoh wakalah tu kena ada. Sebab dia nak mewakilkan kita. Jadi tukang orang yang penyumbang tu, kalau dia tak dapat hadir, tak apa, saya mewakilkan haji sebagai wakil saya untuk masa kejadian tersebut. Dia ada dia punya sirah, dia punya wakalah. Dalam ni semua ada. Masa nak sembelih tu atau masa nak bagi duit? Tak, masa nak bagi tu dia dah wakalah kita dah. Kemudian masa nak sembelih tu kena cakap pada penyembelih, saya telah dapat wakalah wakil daripada sekian nama-nama ni, mewakilkan tuan untuk menyembelih, mewakilkan saya untuk beritahu tuan bersaksi untuk tuan yang menyembelih untuk korban ini. Dia ada wakalah itu. Okey. Kemudian ada soalan lagi sambil saya tengok ni Okey, sedap juga tentang binatang korban ni. Kemudian syarat binatang korban ni ada kes juga yang saya tengok ni. Dia punya lembu tak cukup umur. Banyak berlaku Ada talopeh, ada berapa tompeh? Satu tompek berlaku, lembu tu tak cukup umur. Kat Masjid Negeri ada sekali berlaku. Saya sampai masa tu dah boleh, saya kebah pulang balik, tak cukup umur. Lembu ni dia bawah ada gigi tak ada Dia tak ada gigi tau. Atas dia ada gigi. Bila gigi ni tubuh ompek tu cukup umur tu. Senang ada gigi ompek kan. Depan tu ada ompek, gigi tu cukup umur tu. Kalau gigi tu tak ada ompek, ada 3, lepas tu kat sini kan macam tak keluar bih, tak cukup umur. Senang detect Lembu nak detect cukup umur tak apa, gigi Kalau tak ada ompek, tak cukup umur. Suruh dia hantar balik. Cukuplah, tak cukup cakap peduli apa kau hantar balik. Tak percaya, kita veterina ada, saya call, brother datang jap, payah mana kedogi kalau lembu ni. Tak, memang tak cukup umur. Dia gigi tak cukup umur, hantar balik. Kena tengok kena tengok binatang korban ni kena cukup umurnya. Jangan korban murah-murah kan. Terkadang tak cukup umur, tak dapat dia punya apa pahala. Okey. Umur binatang korban. Kemudian pembagian daging ni ada soalan ke tak? Sunat. Okey. Okey, ada soalan tuan-tuan. Silakan Pak. Sambil nyambi Ya macam mana? Yang okey. Tak boleh. Okey, kena faham Kenapa tak boleh? Kena faham. Kenapa orang yang meninggal ni tak boleh nak buat korban dah? Ia kena faham. Akikah dibuat kerana apa? Kesyukuran terhadap kelahiran. Okey, akikah kita bersyukur kerana kelahiran. Untuk korban bersyukur kerana kehidupan kita ini. Kita hidup. Sepanjang kita hidup, kita bersyukur dalam kehidupan kita ini. Itu kita korban. Kalau dah meninggal, nak bersyukur apa lagi hidup, dia mati. Itu sebab orang yang meninggal ini tidak boleh diberi korban. Tetapi pahalanya boleh disampaikan dengan cara orang, contohnya mak dia yang meninggal, tapi penyumbang korban namakan nama dia. Coba nama dia Ahmad pun menamakan nama dia. Dan Ahmad berniat, pahala korban yang aku buat tahun ni untuk diri aku ni, pahalanya aku nak sampaikan kepada ibu dan ayahku. Itu tak apa. Moga-moga Allah terima sampaian pahala ni kepada yang meninggal. Untuk meletak nama orang meninggal tidak boleh. Orang yang mati tidak boleh. Faham ya? Okey. Okey. Silakan. Kita dengar cerita kan, bila dia ambil masa dia hidup balik. Dah semoleh dia hidup balik. Yaumul Mahsyar. Okey. Tunggangan kita. Terkejut saya. Saya ingatkan soalan betul. Yo betul, dia akan jadi kita punya tunggangan nanti Yaumul Mahsyar nanti. Betul. Itu betul Pak. Okey. Lepas tu sebetulnya apa tanya tu, ada kejadian semoleh ustaz, tiba-tiba dia bangun, pahal ustaz. Putih lah, jangan risau.
Tetapi kita tak faham cerita betul banyak penyembelih cerita betul tu. Lembu ni kita tempat leher ni sembelih, dia yang wajib kita putuskan halqum. Halqum ni saluran pernafasan dan juga saluran makanan. Mareh tu belakang halqum ni. Ni halqum kan? Kan halqum macam ni kan, contoh. Belakang ni je urat mareh. Urat mareh tu namakan saluran makanan. Bila kita makan dia pergi ke sini. Yang depan halqum ni dia bukan makan dah. Dia saluran pernafasan. Okey. Dia pergi ke mareh ni. Ini wajib putus. Ya. Sebab tu kalau penyembelih saya ajar, saya mudahkan saya kata, nak tahu kau kena clocking dulu mana kedudukan dia tu. Kau dah tarik tu clock. Oh, sini kedudukan dia kau dah tahu. Sekali ya sap, kalau tajam sekali ya tuan, sap confirm putus. Kalau tajam selalunya 2-3 kali lah. Kita dah set. Ya. Jangan menyembelih gaya menggergaji. Itu menunjukkan pisau tak tajam. Yang hebatnya tu sebab saya kena ada orang kata tiang clocking kepala tak payah nak orang ramai. Tarik togang dia punya leher. Togang leher sap kocap Memang sekali dua pun Nabi lah tu. Sap tarik setting pada bawah ke atas. Bukan atas pula sebab kita dah tarik dia punya orang kata glamour tu kan. Dah tarik ke atas. Kita pada bawah tarik ke bawah, tolak ke bawah. Di bawah tarik, tolak. Dan cara pegang saya pada bukan bantang lah. Saya amat mensyurkan jangan pegang macam ni. Banyak orang buat itu kan. Bukan tak boleh, boleh. Tengok keadaan. Tapi starting jangan macam ni. Ihsan adabnya begini. Pegang pisau sembelih begini. Ni adab. Kalau macam ni okey, saya tanya tuan start pegang macam ni, apa perasaan orang tu sebenarnya kita nampak? Dia goram. Dia nampak dia tidak yakin dengan pisau dia. Dia takut pisau dia tidak dapat. Dan dia tak yakin keadaan begitu. Sebab tu saya kata penyembelih kena ada ilmu. Bila kau ada ilmu, pisau kau akan tajamnya. Bisa pisau kau tajam, beli first class punya pisau, dan kedudukan lembu tu leher ni kedudukan cantik, kau pegang macam ni pun tak apa. Confirm kau tak risaunya. Kebanyakan kalau orang tua-tua dulu, dia tak ada pegang macam ni tuan-tuan. Yang betul-betul ambil, orang kata penyembelih yang betul-betul ada tanggap konsep ihsan lah. Gitu. Dia akan pegang ini. Dia tengok pada bawah tu kan, baca sikit sap, minta pada orang Ta'ala, mudahkan. Lembu tu mudah bagi. Dan saya belajar pada ayah saya sendiri, dia pesankan saya, kau nak menyembelih ni, kau nak menarik roh orang, nak menarik roh binatang tau. Kau jaga perangai, kau jaga sikit. Perangai jaga sikit, adab kena jaga. Kau nak tarik nyawa dia ni, kau nak narik nyawa binatang ni, walaupun dia bukan orang, tapi dia benda bernyawa. Adablah sikit. Ini kaki kau pijak leher dia berapa hal. Apa hal kau nak tarik ke kepala dia, kau nak paksa-paksa dia, kenapa? Tenangkan dia. Ini kau nak bagi kan dia macam pahlawan terkemuka pula, pijak kepala, duduk kepala, apa benda semua ni. Ihsan tu sebab orang non-Muslim marah ke kita sebab kita kata kita kejam. Sebab kaedah kita tak betul. Kalau betul kaedah, dia orang tak kisah. Ni sampaikan, tu saya kata, sampaikan smackdown lembu, tackle lembu, macam-macam. Orang tengok pula ada bangsa yang menganggap itu ada Tuhan dia. Marah dia. Dia bukan sebab apa, sebab gaya kita tu dah terlampau dahsyat. Ya, terlampau dahsyat. Ya. Lalu ni pun ada cerita tentang wakalah ni kejap. Nanti tuan boleh tengok sini ada wakalah, sirah wakalah pun ada. Kemudian pemberian binatang kurban. Okey. Ada soalan lagi tak? Okey. Ada. Silakan, Pak Mak. Saya nak tahu kalau kita dah menyumbang pada lembu, lepas tu kita ni kesian sebab kita nak makan daging ni. Kesian nak makan? Kesian nak makan daging ni. Okey. Kita masak kita tak payah makan. Tak payah makan. Tak payah hukum apa, tak payah makan. Tak ada hukum lah. Ya. Kasih orang sebelah, jiran sebelah kau kan. Kalau teman saya tu dia ada benda dua. Dan dia tak boleh. Ini kesian. Tak payah makan.
Jadi hukum dia haram. Tak ada, dia tak ada. Dia lebih pada adab. Adab kita adab. Itu lebih pada ta'alul adab. Ya. Kalau kita kata kesian ni tapi sedap daging ni. Qabihul amal. Dia kata buruk perangai istilah dia. Adab buruk lah. Sodih dia tengok kan. Tapi sedap tu dia betul nangis ni. Dan tak ada tu. Buruk perangai dia tu. Sodih sian tapi makan sedap pula daging kau ni kan. Rugi dia tak seboleh awal tapi sian dia ni kau jam tu dia ni. Tu buruk perangai ya. Ada soalan. Yang saya nak menyentuhkan tentang perangai ni, ya ingat kembali ya, tiada upah kepada penyembelih dan pembantu penyembelih. Tadi siapa penyembelih pembantu penyembelih satu lagi. Teringat ya. Pembantu penyembelih pun kena ada ilmu. Sebab apa? Salah satunya dia kena ada ilmu, iaitu ilmu dia nak pegang tangan mana, dia nak gota tangan mana. Jangan menyusahkan penyembelih. Dia pembantu penyembelih ni membantu. Antaranya dia kena tengok. Ya, bukan letak kepala kena sembelih sekali kan. Dia kena tengok, okey. Bila masa nak sembelih tu, kadang penyembelih tak nampak. Ya. Pembantu penyembelih ni kena ilmu, dia kena duduk, tarik. Penyembelih akan kata, okey tak okey? Sikit lagi. Dengarlah cakap orang tu. Dia kan kau penyembelih, dah putih ni sikit lagi. Banyak situ putih. Ya penyembelih pula tunjuk lagak kan. Tak ada, dah habis dah ni. Pembantu penyembelih kena ada. Dan orang penyembelih kena letakkan diri ke down. Jangan ngasuh dia handal. Perlu pembantu penyembelih. Pembantu penyembelih ni kena orang berilmu Maknanya dia pun tahu keadaan, tapi dia nak menyembelih dia tak pandai. Dia tahu tentang penyembelih, mana putih tak putih. Dia kena tengok sekali, dan ada orang 2-3 orang akan membantu menengok supaya putih urat tu. Putih benda tu. Tak nak jadi isu pernah berlaku loket-loket ni pun ada. Kan? Dengar cerita tu kan. Sampai tanam dia. Nak tunjuk anda sebab dia rasa dia berilmu mana. Last sekali mufti khabar. Tak boleh dikira bangkai. Mampu nak dibayar apa orang penyumbang tu. Sekolah lembu pernah berlaku kambangan ni baru 2 tahun lepas sudah. Siapa tahulah. Saya tak nak sebut mana tempat jangan berlaku lagi kat sini. Ya. Penyembelih kena dibantu pembantu penyembelih untuk menentukan putih tak putih. Tadi saya sambung sikit lagi. Bila benda ni dah putih, kita ingat ada 2 wajadain lagi. 2 urat wajadain ni dekat tepi ni, kalau pegang dah tahu ni. Kita pegang dah rasa orang urat ni. Ni kena putihkan sekali. Inilah urat dia, urat pembuluh darah. Ada sebab apa orang sembelih tu tadi lembu dia boleh naik. Dia semata-mata putihkan ni halkum dengan marih urat darah ni tak putus. Sebab tu lembu tu boleh bangkit. Sebab tu dalam kitab dia mengatakan wajadain, 2 kidney sunat diputihkan untuk copek darah keluar. Sebab itu bila kita dah sembelih, saya kata tadi memang sekali grab dah kena putih, kita zerapkan lagi ke wajadain belah bawah tu, pusing lagi ke wajadain belah sini, putih urat tu dah. Sampai nampak tulang. Nak tu tak tahu start. Putih tak marih tak putih. Kita bila pisau kita kono tu sampai rasa tulang sampai dah tu. Ngam dah tu. Kalau tak rasa tulang lagi tu belum lah tu. Jadi putihkan betul hingga urat ni putih. Kalau kita, dan saya syorkan sekali, saya ingatkan, penyembelih jangan sembelih binatang korban ini gaya menggergaji. Kalau boleh secepat mungkin. Betul saya nak beritahu, lembu ni daging dah serap. Tadi saya beritahu 24 jam tak makan, minum air. Satu lagi terletak pada penyembelih. Copek dia sembelih tu sap-sap, iaitu binatang sembelih ni tak sedar dia telah disembelih. Nak tahu apa maksud dia? Kita pernah kena pisau belit. Soda tak kena gitu, tak sedar kan? Tiba-tiba dah berdarah. Macam itulah binatang korban, kalau kita buat dia disembelih tapi dia tidak sedar dia disembelih. Itulah dia punya darah akan keluar sebaiknya dan daging dia first class. Bila berlaku tu, bila dah putih semua urat-urat ni, dia macam ayam selalu macam tu. Itu maksudnya dia tak sedar disembelih. Sebab pisau tu tajam mana. Pisau yang tajam ni, pisau ni kalau tajam, dia boleh menyebabkan binatang yang disembelih ini tidak sedar dia telah disembelih putus. Inilah yang terbaik. Daging dia first class, dia punya darah akan keluar sebaiknya. Nak tahu sembelih tu okey tak okey, satu lagi betul, ambillah jantung.
belahlah jantungku. Coba cerita belah jantung kan. Pandang emak tak? Ambil jantung binatang ni, kalau kita nak tahu bersih tak bersih, binatang ni ambil jantung bolah tengah. Tengok dalam tu kalau bersih, maknanya elok cara semulih. Kalau ada sakit-baki darah baku, cara darah dia keluar tak cantik. Tak sempurna cara keluar dia. Jadi daging tu kena tengok lah, penyembelih tu kena tengok balik. Saya selalu kalau menyembelih saya akan cari daging, saya tengok penyembelih. Silakan. Daging tu kan. Kalau lah umat A ni sebagai penyumbang, dia berhak tak dapat kupon untuk rumah-rumah ini. Dia bukan penyumbang yang kurban dia, tapi dia dapat berhak tak dapat kupon rumah-rumah ini. Sebab dia memang penyumbang. Taklah kau menang, kau nak daging lagi. Dia sonang dia saya letak. Asasnya adalah ibadah. Kau menyumbang untuk apa? Kau nak apa sebenarnya ni? Tanya boleh. Kau nak menyumbang, kau nak daging kau nak sumbang. Kalau kau nak daging, mungkin lepas raya pun tak apa, kau beli sekor untuk makan satu kongkong. Tapi kalau kau nak ibadah, Nabi kata, orang yang menyumbang ni, ambillah untuk sunnah Nabi kata, sedikit sekadar. Nabi ambil hati sikit untuk sebagai satu jamaah. Maknanya penyumbang ni dia tak dapat kupon yang rumah ni, tapi dia minta juga, saya kupon rumah lepas dapat. Dia sebagai penyumbang, dia dah dapat daging dia dah. Lepas tu dia nak juga rumah. Tu okap nama okap nama itu. Jadi kita tak nak kan gaduh-gaduh. Tak kono. Kau dah faham ke dia? Tuan faham tak ibadah korban ni macam mana? Kali-kali dah ustaz pun dah terangkan benda tu, tapi dia nak dia kumpul rumah-rumah. Tak boleh. Korban nak buat apa sebenarnya? Itu yang nak kena, itulah antaranya kita kena faham. Kadang-kadang sampai mata pukul kan. Jadi pihak penganjur jadi macam ni. Cara senang. Bila masa dia datang ke kita, dia nak menyumbang untuk buat ibadah korban, jelaskan. Pihak penganjur jelaskan. Okay tuan, tahun ni saya nak cerita sekali lagi ya. Tak nak lepas ni masa-masa muka. Tak ada nak hitai-hitai masa-masa muka. Lepas ni berlaku saya tak masa muka, saya lompang tuan apa ni. Macam tu tuan tok. Kena faham. Ini ibadah tuan, pembagian ni. Okey. Jelas ya. Tuan sebagai penyumbang dah dapat benda ni. Okey. Dah dapat ni. Jadi tuan kena ingat, yang lain tu adalah untuk orang awam. Ya. Yang tuan untuk ni dah dapat. Faham tak faham? Faham tak faham? Tak ada lompang. Faham. Okey. Dia tak payahlah gitu mah. Jangan lagi masalah itu. Jadi itu masalah kepada pihak penganjur, kena bijaksana. Masa nak ambil duit kena beritahu. Jadi kita kena bagi faham kepada orang yang menyumbang ni. Okey, soalan seterusnya. Sikit lah soalan ni. Habislah soalan. Saya bagi soalan ke? Tak ada soalan. Jadi saya banyak tekankan satu lagi, saya minta ya, satu lagi, ihsan dalam ibadah korban. Ya. Ihsan dalam ibadah korban ini adalah kita kebaskini kaedah penyembelihan kita ini. Kaedah pengurusan kita ni. Apa maksud ihsan? Dia teliti. Dia dua maksud ihsan. Iaitu yang pertama, dia dapat melihat bahawa Allah tu lihat dia tengah buat kerja, tengah buat ibadah. Ataupun kedua, seolah dia lihat Allah tu seolah melihat dia. Itu ihsan. Makna kita buat kerja kita ni, buat ibadah korban kita ini, kita rasa macam kita sentiasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita takut dengan bos kita lah. Orang itu kita takut kan? Ini kan Allah Ta'ala. Kita bukan kita takut Allah Ta'ala, kita risau dengan dia punya larangan, kita risau dengan azab dia. Kalau kita tak letak benda itu, kita tidak akan buat ibadah ni dengan sempurna. Letaklah konsep ihsan dengan binatang juga. Kita tahu dia binatang yang kita nak bagikan manfaat untuk kita makan dagingnya, dan kita nak hantar dia ke hadrat Allah Ta'ala dengan keadaan yang sempurna. Kita kena baik-baik. Dia banyak ingatkan pada orang yang berkorban dan orang yang menyembelih. Dia kena letak ni adalah ibadah aku buat kerana Allah Ta'ala. Tahun ni kalau aku tak nak ya, kalau tak ada orang kena sembelih juga. Ambil dah amanah tersebut. Jangan nak kerja tahun ni kita kerja berapa banyak daging yang kita nak dapatkan, tetapi kita kejar berapa banyak manfaat yang aku dapat berikan pada hari ini, pada tahun ini, untuk ummah dan masyarakat untuk aku, terhadap untuk korban kita pada hari ini. Itu paling penting. Dan paling yang saya ingatkan adalah untuk ihsan ini bukan saja tentang binatang tersebut, makan dia, minum dia. Dan saya ingatkan lagi ya, adakan tiang dalam ni pun ada garis panduan ibadah korban ni belakang dia, tentang
tiang sembelihan. Tali nak pakai semua dalam ni. Tali apa, berapa panjang lebar apa. Satu lagi tiang untuk sembelih ni dia. Tengok kan? Kaedah dia pun ada. Belajarlah. Saya kat Jelebu sahabat saya pun tahu kat Jelebu, ya, YB Jala pun dah cakap tu hari, saya pun tak tahu bila nak buat. Dia nak tunjukkan 40 orang elit di Jelebu. Saya kata akan ada satu elit di Jelebu 40 orang, memang power betul. Yang saya akan ketugi untuk khususnya 6 sesi. Saya punya khusus penyembelihan untuk elit ni ada 6 sesi khusus. Satu khusus konal tali konal. Ikat macam mana ikat tu. Yang kedua konal lembu, macam ketiga lembu apa semua itu lembu je apa. Yang ketiga keadaannya macam mana nak sembelih cantik. Yang keempat pengurusan. Yang kelima akhir sekali adalah pada ihsan, declaration sebagai penyembelih. Kebanyakan yang kelima, yang keenam ni orang banyak akan undur diri untuk jadi pembantu penyembelih. Di hujungnya sesuatu akan buat idea ikrar. Dan ikrar persaksian pada Allah Ta'ala, aku nak menyelesaikan urusanmu ya Allah, untuk meletakkan siap binatang yang akan aku sembelih akan datang, yang aku akan selesaikan niat kerana-Mu ya Allah. Jika berlaku tidak sebaiknya, Kau berikanlah aku apa yang sepatut diberikan. Kebanyakan declaration ni yang saya akan berikan kepada orang yang nak jadi penyembelih. Tapi kebanyakannya dalam 30 orang atau 30 orang pergi kursus tu, dia akan jadi susut 10 orang yang betul-betul dapat ikrar. Yang lain tak berani. Jadi saya jadi pembantu penyembelih sajalah, ikrar. Sebab tu untuk saya punya slot sembelihan ada 6 sesi. Sesi yang ke-6 tu yang ikrar, untuk banyakkan banyak yang fail sebab dia takut. Itu sebab kita nak keluarkan penyembelih yang terbaik. Bukan nak penyembelih yang nak action. Ni 9 menjelang berapa tahun akan datang, selepas berlaku berapa slot-slot ni, dengan orang kata usaha samalah. Tuan Samsul Debat kita, dia pun ada usaha juga tuan-tuan, iaitu dia bagi satu slot. Tak pernah saya dapat satu slot yang sebelum ni 6-7 bulan lepas tuan So slot tentang korban berakal tu, memang cerita kan tu, nak lebih faham satu Malaysia. Belum ada slot begitu lagi. Sebab biasa cerita slot sembelih-sembelih, ni cerita teknikal lagi. Usaha Tuan Samsul Debat dan usaha ini hari ni, ya, usaha kita bersama. Kita mengharapkan akan datang ni 9 ni penyembelih, pembantu penyembelih dan cara penyembelih yang profesional dan patuh syar'i dan lebih kepada ihsan dan tasawuf. Itu yang kita nak. Akhirnya kita, kalau orang akan lihat penyembelihan Islam ni tiada masalah. Ya, ini kita jangan salahkan dia orang sebab salah kita. Ya, dan sebab itu saya amat memerlukan ya tuan-tuan punya pahaman ni sampaikanlah pada yang akan datang, supaya tuan dapat manfaat, ummah semua dapat manfaat, ya. Dan kita nak pada hari ni, kita jangan rasa orang tu ustaz, orang tu imam, dia confirm pandai sembelih. Jangan. Kadang dia jadi imam, sebab jadi imam dia confirm pandai sembelih. Jangan begitu. Kita kena tahu latar belakang, tanya dia dulu betul tidak. Ya, ada juga orang yang ustaz ni tak pandai menyembelih, jangan dipaksa, takut lain jadi dia. Itu yang sampai kena sepak lembu mati pun semua tu. Ya, ada lagi soalan terakhir, ya. Mak ada tak? Saya tak ada soalan mak ni. Banyak kadang mak bagi soalan ni. Ada tak ada soalan mak? Ada tak? Ada. Siapa meminta soalan ada? Ada. Sebab nak sembelih tak baca. Apa baca? Bismillah Allahu Akbar pendek. Bismillah Allahu Akbar. Kalau yang panjang ya, nawaitu an azbah hazal masbuh halqum wal marih al baqaratun, lembu baqarah lambil al ghazab lillahi taala. Panjang. Kalau yang pendek ya, bismillah Allahu Akbar. Kenapa tak boleh bismillahirrahmanirrahim? Sebab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi kita sembelih. Tak. Dia bismillah Allahu Akbar. Ustaz nak baca 4 kali ke ustaz, sebab kaki dia dompet ikut suka tikau lah. Saya tak ada sebut kat sini, saya tak nak sentuh tentang petua, saya tak nak sentuh tentang amalan-amalan penyembelihan yang berlaku. Saya cuba cerita tentang syarak dan petua je tadi, yang kata senang. Dan satu lagi saya beri petua, macam mana tahu binatang ni mati cepat. Mati tak mati kan. Okey. Dah best ke tak ada? Cara dia ada 2 keadaan. Pertama, mata dia tu cuba cucuk. Kalau dia macam ni, dia ada nyawa gitu. Kalau dia cucuk tak ada lagi, topuk ke pohon ni. Kadang-kadang sepakan terakhir tu adalah sepakan paling dahsyat, tuan. Ya, betul. Walau mata dia tidak berkelip lagi, dia boleh.
Dia ujung last. Dan saya ingat satu lagi sebelum saya terlupa, habis boleh jangan buka lorai terus kaki punya ikatan. Kepala dia dah macam tu kan, buka ikatan kaki, nak lagi sedap daging dia kena kibet badan, nak lagi mudah dia keluar tu. Ada orang tu ikat sampai 2-3 tali, parah. Itu sebab kalau nak buat sembelihan sempurna 2 tali pun dah cukup. Tali ikat tu dengan tali ikat kaki ya cukup lah. Ya, sampai situ. Ya mak, ada tanya mak saja. Saya kata kalau lelaki tak ada ni, memang tak ada, orang perempuan boleh sembelih ayam mak. Boleh mak. Kalau perempuan yang hit boleh tak mak sembelih? Tapi kalau perempuan boleh. Kalau hit boleh tak mak? Kalau dia datang hit boleh dah sembelih tak? Boleh tak? Boleh tak mak? Boleh. Perempuan yang datang hit pun boleh sembelih, tak ada masalah. Kalau tak ada lelaki lah. Tak ada lelaki. Sebab kita ada dalam list kita ada 3 orang penyembelih wanita. Sembelih lembu tau. Dia listing kita orang ada. Boleh. Kalau ada orang lelaki pun perempuan boleh sembelih. Tak ada masalah. Berani dengan tak berani. Berani tak berani ya mak. Jangan risau. Boleh. Tapi sebenarnya elok lelaki lah sembelih kan, malu. Kalau tak ada lelaki bolehlah perempuan. Ya. Tapi elok kan, ya kena faham, boleh sembelih tak ada masalah. Ya. Ada lagi mak, ya. Kan jangan simpan yang sampai tak tidur malam dengan soalan tak bagi. Dah, tak ada dah. Saya sampai situ dulu ya. InsyaAllah apa yang baik pada Allah Ta'ala ya. Sebenarnya cerita panjang, saya ringkaskan sebab masing-masing pokok dah kawan kan. Jadi saya minta maaf kalau pengisian saya ni ada menyinggung mana berpihak ya. Saya nak bagi interaksi supaya lebih mudah. Dan ya akan datang kalau perempuan boleh tanya insyaAllah. Dan kalau nak tanya untuk ni 9 ni, siapa yang di Jabatan Agama Islam untuk menyembelih, memang saya. Satu lagi saya lah untuk di Jabatan Agama Islam tu. Sekarang ni saya di Pejabat Agama Islam daerah Jelembu ya. Dan dalam Jabatan Agama Islam saya tetapi telah dilatih ramai orang. Termasuklah ada guru takmir yang boleh disenaraikan sebagai boleh membantu untuk cerita tentang sembelihan lah, yang saya dah ajar-ajarkan insya-Allah. Dan insya-Allah apa-apa boleh lah ya. Ini saya terus hantarlah ke sini. Ini tak ada diterbitkan lagi ya, dah habis. Tunggu nak sesi baru. Dan kita ada perbaikan sebenarnya daripada alif tu. Tak boleh saya letak kat masjid ni, kat surau ni lah. Letak kat surau. Surau mana tuan? Ambil satu. Yang surau ni nanti ambil satu kan. Jangan rebut-rebut satu-satu ya. Elok terdekat hati saya kan. Jadi lepas tu kat sana pula kalau tak sampai photostate lah, tak ada masalah. Sementara kita nak keluar yang edisi terbarunya ni yang pertama, yang terbaru akan keluar saya tak tahu bila. Kita untuk peruntukan yang memang tengah akan buat terbaru sebab dia ada perbaikan sedikit ya. Untuk sementara ni boleh guna ni lah insya-Allah ya. Aku liqaul azza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.